Seramai 15 orang pelajar perubatan Eropah telah menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Mereka tidak memilih Mayo Clinic maupun Hospital Johns Hopkins, sebaliknya memilih Kuala Lumpur. Rakan-rakan seangkatan memperlekehkan keputusan mereka. Mengapa perlu ke Asia Tenggara? Namun, selepas 3 minggu, mereka pulang sebagai individu yang berbeza sama sekali. Anna Bah, Presiden Persatuan Pertukaran Pelajar Perubatan Eropah dari Universiti Geneva, menyatakan di lapangan terbang, apa yang kami pelajari bukanlah sekadar sains perubatan tetapi masa depan. Dalam senarai hospital terbaik dunia susunan Newsweek, sebanyak 17 buah hospital di Malaysia berjaya menembus kedudukan kelompok 250 terbaik. Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, berada di kedudukan ke-22 dengan kadar kemandirian pesakit kanser yang mendahului Amerika Syarikat sebanyak 2 kali ganda. Ini bukan sekadar angka biasa. Apa yang disaksikan oleh pelajar perubatan dari 15 buah negara Eropah ini adalah sebuah sistem yang utuh. Pemasangan stent jantung yang diselesaikan dalam masa 12 minit selepas tiba di unit kecemasan. Kadar kemandirian pesakit kanser kolon tahap 4 yang 2 kali ganda lebih tinggi berbanding Eropah. Pengalaman klinikal doktor Malaysia yang luar biasa dengan mengendalikan hampir 400 pembedahan jantung setahun. Bermula Julai 2024 hingga 2025, lebih 100 orang pelajar perubatan Eropah telah memohon untuk menjalani latihan amali di Malaysia. Kisah 72 jam yang menakjubkan ini kini didedahkan. Sokongan anda amatlah dihargai untuk penghasilan kandungan yang lebih baik. Hello, saya Anna Bah. Saya pelajar tahun ke-5 perubatan di Universiti Geneva dan memegang jawatan sebagai Presiden Persatuan Pertukaran Pelajar Perubatan Eropah. Pada Mac 2024, saya berada di bilik mesyuarat di Brussels. Melalui tingkap, bangunan Ibu Pejabat Kesatuan Eropah kelihatan begitu gah pada hari itu. Seramai 30 orang wakil pelajar perubatan dari 15 buah negara telah berkumpul. Setiap musim panas, kami akan menganjurkan siri jelajah perubatan, medical tour, ke hospital-hospital terbaik dunia. Pada tahun 2023, kami telah melawat Hospital Besar Massachusetts di Boston, manakala tahun sebelumnya di Hospital Great Ormond Street, London. Kemana destinasi kita kali ini? Marcus, wakil dari Jerman, mengangkat tangan. Bagaimana dengan Mayo Clinic? Kami semua mengangguk bersetuju. Hospital nombor 1 di Amerika Syarikat, pastinya destinasi terbaik. Sophie dari Perancis mencadangkan Hospital Johns Hopkins atas faktor nilai sejarahnya yang mendalam. Malah ada yang mencadangkan Hospital Besar Toronto di Kanada. Ketika itulah Carlos, wakil dari Sepanyol, bersuara dengan nada berhati-hati. Bagaimana pula dengan Malaysia? Suasana bilik mesyuarat terus menjadi sepi. Malaysia? Tanya saya secara spontan, mengapa ke sana? Carlos segera membuka komputer ribanya dan menunjukkan artikel daripada Newsweek. Tajuknya berbunyi, Hospital Terbaik Dunia 250 Teratas 2024. Sebirum belas hospital Malaysia tembus kedudukan. Marcus tertawa kecil. 17 buah. Jerman mempunyai 22 buah hospital dalam senarai itu. Sophie menambah, Perancis juga mempunyai 17 buah. Mengapa kita perlu bersusah payah ke Asia? Sejujurnya, saya juga bersetuju dengan mereka. Kami sepatutnya mempelajari ilmu perubatan dari Eropah dan Amerika Syarikat. Namun, Carlos tidak mudah berputus asa. Lihat pada kedudukannya. Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, berada di tangga ke-22. Berapa buah hospital di Eropah yang berada dalam kedudukan 22 teratas? Saya merenung skrin dengan lebih teliti. Ternyata benar. Pusat Perubatan UKM PPUKM di tangga ke-34, Hospital Kuala Lumpur HKL di tangga ke-40 dan Hospital Putrajaya di tangga ke-43. Semuanya berada dalam kelompok 50 terbaik. Johan, wakil dari Belanda, mengetuk meja. Ini hanyalah angka ranking semata-mata. Realiti standard perubatan sebenar mungkin berbeza. Setahu saya, doktor di Malaysia terkenal dengan konsep rawatan 3 minit kerana kesesakan pesakit di klinik kerajaan. Bilik mesyuarat dipenuhi dengan hilai tawa. Ya, sistem kuantiti melebihi kualiti. Tambah yang lain. Namun, ketika saya mahu menutup komputer riba, mata saya tertumpu pada satu lagi tajuk artikel di bahagian bawah skrin. Kadar kemandirian kanser 5 tahun Malaysia mencapai 72% antara teratas dunia. Saya klik pada pautan tersebut. Kadar kemandirian kanser kolon, Malaysia 76%, Amerika Syarikat 15%, United Kingdom 60%.
Kadar kemandirian kanser perut. Malaysia 97%, purata Eropah 30%. Jantung saya mula berdegup kencang. Adakah ini ralat statistik? Atau adakah kerana kadar pengesanan awal yang sangat tinggi? Saya memandang Carlos. Beliau berkata perlahan, "Ana, mungkin ada sesuatu yang sedang kita terlepas pandang." Mesyuarat itu berakhir tanpa keputusan muktamad. Keputusan undian awal menunjukkan 18 undi untuk Mayo Clinic dan hanya 2 undi untuk Malaysia. Saya tidak menyokong mahupun membantah. Saya cuma berasa keliru. Malam itu di bilik hotel, saya mula mencari jurnal akademik berkenaan sistem penjagaan kesihatan Malaysia. Apa yang saya temui telah meruntuhkan segala pemahaman perubatan saya selama ini. Sekembalinya saya ke Geneva dari Brussels, saya mengurung diri di perpustakaan selama 3 hari. Saya membaca setiap dokumen berkaitan sistem kesihatan Malaysia, data kesihatan WHO, indikator kebolehcapaian penjagaan kesihatan dan penilaian prestasi hospital. Lebih banyak saya membaca, lebih banyak persoalan timbul. Angka-angka tersebut langsung tidak sepadan dengan tanggapan saya tentang negara maju dalam bidang perubatan. Pertama sekali ialah kebolehcapaian penjagaan kesihatan. Rakyat Malaysia secara purata melakukan lawatan pesakit luar sebanyak 17 kali setahun. Purata negara maju OECD hanyalah 7.4 kali, lebih 2 kali ganda. Jerman mencatatkan 10 kali, manakala Perancis 6.4 kali. Jumlah katil hospital juga mengejutkan. Terdapat 12,007 katil bagi setiap 1,000 penduduk, berbanding purata global sekitar 4,253 katil, hampir 3 kali ganda. Pada mulanya saya berfikir, bukankah ini satu pembaziran rawatan? Apabila hospital terlalu banyak, adakah ujian pemeriksaan yang tidak perlu turut meningkat? Namun, petunjuk seterusnya membuatkan saya tergamam. Kadar kematian boleh elak. Avoidable mortality hanyalah 140 sebodoh orang bagi setiap 100,000 penduduk berbanding purata global sebanyak 215 orang. Ini bermakna rakyat Malaysia kurang mengalami kematian yang sepatutnya boleh dicegah atau dirawat berbanding penduduk Eropah. Data kanser pula lebih mengejutkan. Kadar kemandirian 5 tahun kanser kolon adalah 76%. Dalam buku teks perubatan Jerman yang saya pelajari, purata Eropah hanyalah sekitar 60%. Perbezaan 16% ini bermakna penyelamatan ribuan nyawa manusia. Kanser perut pula mencatatkan 97% di Malaysia berbanding hanya 20% di United Kingdom, iaitu perbezaan hampir 4 kali ganda. Saya menghantar email kepada Profesor Jabatan Onkologi saya di University Geneva. "Profesor, adakah data-data ini tepat?" Keesokan harinya, saya menerima jawapan, "Ya, data itu tepat. Malaysia mempunyai program saringan kanser kebangsaan yang sangat progresif dan berkesan melalui klinik kesihatan komuniti. Namun saringan awal sahaja tidak cukup untuk menjelaskan angka ini. Kualiti rawatan mereka pastinya sangat tinggi." Saya mula mencari data jumlah pembedahan di hospital-hospital utama Malaysia. Di Institut Jantung Negara, IJN, jumlah pembedahan pintasan arteri koronari, CABG, adalah melebihi 1,000 kes setahun. Sebagai perbandingan, Hospital University tempat saya menjalani latihan amali di Geneva hanya mengendalikan sekitar 200 kes setahun, perbezaan sebanyak 30 kali ganda. Pembedahan kanser paru-paru juga sama, mencecah 1,800 kes setahun, iaitu 5 kali ganda lebih tinggi daripada purata hospital besar di Eropah. Di situlah saya sedar, bezanya adalah pada pengalaman. Doktor Malaysia melihat jumlah pesakit dalam sebulan yang sama banyak dengan apa yang kami lihat dalam setahun. Bagi seorang pakar bedah, pengalaman adalah segalanya. Melakukan pembedahan yang sama sebanyak 1,000 kali pastinya menghasilkan kemahiran motor halus yang jauh berbeza berbanding hanya 10 kali. Saya terus menghubungi Carlos. "Kita perlu ke Malaysia." Beliau tersenyum di corong telefon. "Baiklah, Ana. Sekarang giliran anda untuk meyakinkan yang lain." Saya menaiki kereta api pulang ke Brussels dengan membawa laporan setebal 30 halaman. Ia merupakan satu mesyuarat tergempar. Saya menghidupkan projektor. Slide pertama saya bukanlah kata ranking Newsweek, tetapi graf perbandingan kadar kemandirian pesakit kanser. Bar biru mewakili Malaysia, manakala bar merah mewakili purata Eropah. Bar biru mendahului dalam hampir semua kategori kanser. Markus mencela, "Bukankah itu disebabkan pengesanan awal?" Saya terus menunjukkan slide kedua. Perbandingan kadar kemandirian pesakit kanser tahap 4, keputusannya tetap sama, Malaysia mendahului dengan jurang yang sangat ketara. Sophie bertanya perlahan, "Adakah semua ini benar?" Saya mengangguk.
Ini adalah data rasmi daripada Laporan Kesihatan Global. Undian kedua dijalankan. Keputusannya, 13 andi memilih Malaysia, manakala 7 andi memilih Mayo Clinic. Saya menarik nafas lega. Pada Jun 2024, kami menempah tiket penerbangan ke Kuala Lumpur. 15 orang wakil pelajar perubatan dari 15 buah negara Eropah memulakan perjalanan. Kami menyangka kami pergi untuk mencari kebenaran, tetapi sebenarnya ia hanyalah satu permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Pada 8 Julai 2024, kami mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Selepas penerbangan selama 12 jam, saya hampir tidak dapat melelapkan mata kerana perasaan gemuruh dan teruja. Sebaik melangkah keluar ke balai ketibaan, saya kagum melihat terminal yang begitu luas, moden dan bersih. Ia kelihatan jauh lebih canggih daripada lapangan terbang Frankfurt. Kami disambut oleh Encik Khairul, pegawai pengiring daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, yang fasih berbahasa Inggeris dengan ramah. Selamat datang ke Malaysia. Sepanjang 3 minggu ini, anda akan melihat sendiri realiti sistem kesihatan kami. Di dalam hati, saya tertanya-tanya adakah realiti di lapangan nanti akan sama dengan apa yang tertulis dalam jurnal akademik. Jadual pertama kami bermula pada keesokan paginya, melawat Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur, HKL. Kami mendaftar masuk di sebuah hotel di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Dari jendela bilik, Markus memandang keluar. Bandar ini sangat besar. Walaupun sudah jam 10 malam, lampu jalan dan bangunan masih terang benderang. Johan menambah, adakah hospital mereka juga beroperasi 24 jam dengan rancak seperti bandar ini? Saya membuka semula nota kajian saya. Sistem Kecemasan Malaysia. Purata masa tindak balas ambulans kecemasan 959 adalah sangat kompetitif, disokong oleh rangkaian klinik dan hospital kerajaan yang padat. Di Eropah, masa menunggu boleh menjadi sangat panjang, namun kepantasan sahaja tidak bermakna sekiranya keputusan klinikalnya lemah. Di Geneva, saya diajar bahawa ketelitian dan keselamatan adalah keutamaan, bukan kepantasan semata-mata. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang bakal berlaku keesokan harinya. Tepat jam 8 pagi, kami berdiri di hadapan pintu masuk Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur, HKL. Sebuah kompleks bangunan yang sangat sibuk namun teratur. Kami disambut oleh Dr. Rizwan, pakar perunding perubatan kecemasan. Hari ini anda hanya perlu memerhati terlebih dahulu. Sebarang soalan boleh diajukan kemudian. Kami mengangguk akor dan melangkah masuk. Keadaan di dalam sangat luas dan terbahagi kepada zon-zon yang jelas. Zon merah, kritikal, zon kuning, separa kritikal dan zon hijau, bukan kritikal. Di papan skrin digital, purata masa menunggu dipaparkan sekitar 15 minit. Sophie berbisik kepada saya, di Paris, purata masa menunggu untuk kes bukan kritikal boleh mencecah 3 jam. Tiba-tiba bunyi siren ambulans memecah kesunyian. Pintu automatik terbuka luas dan pengusung ditolak masuk dengan pantas. Seorang pesakit lelaki berusia lingkungan 50, kelihatan pucat lesi namun masih sedar. Anggota paramedik melaporkan dengan pantas. Lelaki, 52 tahun, mengadu sakit dada yang teramat sangat sejak 30 minit lalu. Keputusan ECG menunjukkan elevasi segmen ST, STEMI, disyaki serangan jantung akut. Serta-merta, suasana di zon merah berubah menjadi sangat dinamik. 3 orang jururawat mengerumuni pesakit secara serentak, seorang memasang semula ECG untuk pengesahan, seorang mengambil sampel darah dan seorang lagi memasang topeng oksigen. Doktor yang bertugas melihat keputusan ECG dan terus mengumumkan, aktifkan kod STEMI. Hubungi makmal kateterisasi, Cath Lab segera. Saya melihat jam tangan saya. Baru 3 minit berlalu sejak pesakit itu tiba di hospital. Dr. Rizwan menjelaskan kepada kami, ini adalah kes infarksi miokardium akut. Tempoh masa emas, golden time, adalah 90 minit. Tetapi sasaran dalaman kami adalah untuk melakukan intervensi dalam masa 60 minit. Markus bertanya dengan nada terkejut. 60 minit. Di Berlin, purata masa yang diambil adalah sekitar 2 jam. Pesakit tersebut segera ditolak ke bilik prosedur angiografi. Kami dibenarkan mengekorinya ke satu ruang steril yang serba lengkap. Pasukan kardiologi yang terdiri daripada pakar kardiologi, jururawat terlatih dan juru teknologi radiografi sudah bersedia di posisi masing-masing. Sebaik sahaja pesakit diletakkan di atas meja pembedahan, prosedur dimulakan. Saya merenung skrin monitor yang memaparkan imej fluoroskopi saluran darah jantung yang tersumbat sepenuhnya.
Tangan pakar bedah bergerak dengan sangat pantas dan lancar memasukkan wayar panduan, mengembangkan belon dan memasang stand. Setiap pergerakan kelihatan seperti satu koreografi yang telah dilatih ribuan kali. Saya melihat jam sekali lagi. Hanya 12 minit sejak pesakit itu menjejalkan kakinya di pintu kecemasan, aliran darah dalam arteri jantungnya telah berjaya dipulihkan. Pakar bedah tersebut tersenyum di sebalik topengnya. Aliran darah kembali normal, prosedur berjaya. Saya berdiri terpaku. 12 minit? Di Geneva? Kes seperti ini biasanya mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam untuk persediaan sahaja. Sophie memegang lengan saya. Anna, adakah ini perkara biasa di sini? Saya tidak mampu menjawab. Saya hanya berasa sangat kagum dan sedar bahawa apa yang kami saksikan hanyalah cebisan kecil daripada keupayaan sebenar mereka. Pemerhatian kami di Jabatan Kecemasan HKL berterusan selama 6 jam lagi. Dalam tempoh itu, kami menyaksikan 15 kes kecemasan yang berbeza. 3 kes trauma akibat kemalangan jalan raya, 2 kes stroke akut, 1 kes serangan jantung, 4 kes sakit perut akut, acute abdomen dan 5 kes sesak nafas kronik. Di hospital Eropah, jumlah kes sebanyak ini mungkin mengambil masa seharian penuh untuk diselesaikan. Namun, apa yang paling mengagumkan bukanlah kelajuannya, tetapi ketepatannya. Saya masih ingat seorang pesakit strok wanita berusia 65 tahun yang tiba dengan gejala lumpuh sebelah badan. Sebaik tiba, pesakit terus dibawa untuk imbasan CT otak. Keputusan keluar dalam masa dalam minit yang mengesahkan strok iskemik dan keputusan untuk memberikan ubat pelarut darah trombolisis dicapai dalam masa 15 minit secara keseluruhan. Johan berbisik, di Amsterdam hanya untuk menunggu giliran imbasan CT sahaja boleh memakan masa 3 jam. Saya mengangguk setuju. Di Geneva pun sama. Mesin CT kecemasan sentiasa penuh. Namun di sini prosesnya berjalan tanpa sebarang kelewatan. Semasa waktu makan tengah hari, kami berpeluang menemui Dr. Ridzuan. Saya mengajukan soalan yang paling bermain di minda saya. Doktor, bagaimana proses ini boleh berjalan dengan begitu pantas? Adakah ia disebabkan oleh ketersediaan peralatan yang canggih sahaja? Beliau tersenyum lalu menjawab, teknologi itu penting, tetapi kunci utamanya ialah sistem protokol yang mantap. Kami mempunyai kod tindak balas yang sangat khusus untuk setiap kecemasan utama, kod STEMI untuk serangan jantung, kod stroke untuk angin ahmar dan kod trauma untuk kemalangan berat. Setiap kod mempunyai pasukan respons khas yang tahu peranan masing-masing sebelum pesakit tiba lagi. Sebaik sahaja paramedik menghantar isyarat dari ambulans, pasukan hospital sudah bersiap sedia di garisan permulaan. Marcus bertanya, adakah pernah berlaku salah faham atau ralat? Contohnya, jika kod STEMI diaktifkan tetapi rupanya ia bukan serangan jantung. Dr. Ridzuan menjawab, sudah tentu ada. Namun, kami memilih untuk melakukan over-triage tindak balas berlebihan daripada terlepas pandang kerana dalam perubatan kecemasan kelewatan bermakna kehilangan nyawa. Di Eropah, kami diajar untuk mengelakkan pembaziran sumber hospital dan sangat berhati-hati sebelum mengaktifkan kod kecemasan kritikal. Namun di sini, falsafahnya adalah sebaliknya. Nyawa didahulukan, kecekapan kos akan menyusul kemudian. Pada sebelah petang, kami melawat unit rawatan rapi ICU. Pesakit serangan jantung yang kami lihat pada waktu pagi tadi sedang berehat dengan tenang di atas katilnya. Beliau berada dalam keadaan sedar sepenuhnya dan tidak lagi kelihatan menanggung kesakitan. Ahli keluarganya bertanya kepada doktor bertugas tentang tarikh keluar hospital. Doktor tersebut menjawab sambil tersenyum. Dalam masa 3 hari lagi, selepas pemantauan lanjut dijalankan, pesakit dibenarkan pulang. Sekiranya mematuhi rejim ubat-ubatan, beliau boleh kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Saya mula membuat pengiraan sendiri. Dari mula dikesan sehinggalah keluar hospital, tempohnya hanyalah 4 hari. Di Geneva, proses pemulihan bagi kes seperti ini sekurang-kurangnya akan mengambil masa 2 minggu. Carlos berbisik kepada saya, Anna, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ia sangat jauh berbeza dengan kaedah yang kita pelajari. Saya bersetuju. Di Fakulti Perubatan, kami dilatih untuk sentiasa bersikap terlalu berhati-hati dan bertindak secara perlahan-lahan. Namun di sini, kepantasan dipadankan dengan ketepatan yang tinggi tanpa mengorbankan keselamatan pesakit. Malam itu di hotel, saya mencatatkan segala butiran yang telah saya saksikan untuk dijadikan bahan rujukan masa depan.
Keesokan harinya, destinasi kami adalah Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, yang merupakan salah satu pusat rawatan onkologi terkemuka. Kompleks pusat kanser mereka sangat mengagumkan, mengendalikan lebih daripada 2,005 kes kanser baharu setiap tahun. Jumlah ini adalah 4 kali ganda berbanding kapasiti Hospital University Geneva. Dr. Sarah, pakar onkologi klinikal, memberikan taklimat kepada kami mengenai pengurusan kanser kolon. Skrin di hadapan memaparkan statistik. Kadar kemandirian 5 tahun pesakit kanser kolon di PPUM adalah sebanyak 78.2%. Sophie mengangkat tangan. Doktor, adakah angka ini hanya melibatkan pesakit kanser tahap awal, tahap 1 dan 2? Dr. Sarah menggelengkan kepala. Tidak, ini adalah purata keseluruhan. Kadar kemandirian tahap 1 adalah 95%, tahap 2 adalah 88%, tahap 3 adalah 92% dan bagi tahap 4 metastasis adalah 20%. Saya segera membandingkannya dengan purata di Eropah. Tahap 1 90%, tahap 2 to 75%, tahap 3 to 9% dan tahap 4 to 4%. Malaysia mencatatkan jurang yang sangat ketara, terutamanya bagi kes tahap akhir. Sophie bertanya lagi, bagi kes tahap 4, kadarnya adalah 2 kali ganda berbanding Eropah. Bagaimanakah ini boleh berlaku? Doktor, Sarah menjelaskan, selain daripada kemahiran teknikal pembedahan, kunci utama kami adalah mesyuarat kumpulan pelbagai disiplin, MDT yang sangat aktif. Pakar bedah, pakar onkologi, pakar radiologi, pakar patologi, dan pasukan sokongan nutrisi akan duduk bersama setiap minggu untuk membincangkan kes setiap pesakit secara individu bagi merangka pelan rawatan yang paling optimum. Markus mencelah, di Jerman kami juga mempunyai mesyuarat MDT. Dr. Sarah bertanya kembali, berapa kerapkah ia diadakan? Markus menjawab, mungkin sebulan sekali untuk kes-kes yang rumit. Doktor, Sarah tersenyum lembut. Di sini kami mengadakannya setiap minggu tanpa gagal untuk semua pesakit baharu. Pada sebelah petang, kami berpeluang melihat pembedahan robotik Da Vinci untuk kanser rektum di Dewan Bedah PPUM. Pakar bedah duduk di konsol kawalan dengan tenang, memanipulasi instrumen robotik mikro melalui paparan 3D berdefinisi tinggi yang diperbesarkan 10 kali ganda. Pembedahan yang rumit itu selesai dalam masa 4 jam dengan kehilangan darah yang sangat minimum kurang daripada 100 ml. Pakar bedah tersebut menerangkan bahawa teknologi robotik membolehkan pemeliharaan saraf pelvis yang lebih baik, sekaligus mengurangkan risiko komplikasi jangka panjang. Johan bertanya tentang kos rawatan tersebut. Pakar bedah itu menjawab, di bawah sistem penjagaan kesihatan kerajaan Malaysia yang bersubsidi tinggi, kos bagi pesakit tempatan hanyalah sekitar 2,000 kira-kira €400. Johan terkejut besar. Di Belanda, prosedur yang sama boleh menelan belanja sehingga €3,000-5,000. Di sini keseimbangan antara kelajuan, teknologi canggih dan kos yang sangat berpatutan dapat dicapai dengan harmoni sekali. Memasuki minggu ketiga, kami telah melawat 5 buah hospital utama di sekitar Lembah Klang dan Selangor, termasuk Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Hospital Kansler Tuanku Muhriz, HCTM, Hospital Putrajaya dan Hospital Serdang yang terkenal dengan pusat kardiologi. Semuanya mempamerkan kualiti yang konsisten, pantas, cekap dan berorientasikan pesakit. Di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, satu sesi seminar khas bertajuk Sistem Penjagaan Kesihatan Malaysia. Model kebolehcapaian sejagah telah diadakan, dihadiri oleh pegawai-pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, serta pihak pengurusan hospital. Encik Azman, wakil KKM, menerangkan tentang keunikan sistem penjagaan kesihatan dua hala, public-private, di Malaysia. Di sektor awam, rawatan adalah sangat murah hasil subsidi kerajaan yang besar, manakala sektor swasta menawarkan pilihan rawatan pantas bagi mereka yang berkemampuan. Pada sebelah petang, kami mengadakan sesi temu bual dengan Dr. Lim, seorang pakar bedah kardiotoraks terkenal di Institut Jantung Negara, IJN. Saya bertanyakan jumlah pembedahan pintasan jantung yang beliau kendalikan setahun. Secara peribadi, saya mengendalikan sekitar 400 kes pembedahan pintasan arteri koronari setahun. Jawab beliau dengan tenang. Saya terkesima, 400 kes setahun. Pakar bedah di Geneva yang membimbing saya hanya mengendalikan sekitar 50 kes setahun perbezaan sebanyak 8 kali ganda. Dr. Olfram, Unini at IN. Lim menambah,
Jika dicampur dengan pembedahan injap dan kes-kes lain, jumlahnya boleh mencecah 600 kes setahun. Kami bekerja dengan dedikasi tinggi, kadangkala perlu bersiap sedia untuk kes kecemasan pada waktu malam. Johan berbisik kepada saya, Anna, adakah ini tidak menyebabkan keletihan melampau, burnout? Pertanyaan itu ada benarnya. Namun di sudut lain, ia melahirkan pakar bedah yang mempunyai ketajaman kemahiran yang luar biasa kerana pendedahan klinikal yang sangat intensif. Sebelum pulang ke Eropah, kami mengadakan satu sesi perbincangan meja bulat bersama Barisan Doktor Kanan Malaysia dan Wakil KKM. Sesi ini membincangkan punca kejayaan serta cabaran masa hadapan sistem kesihatan Malaysia. Dr. Ridzuan menekankan bahawa kebolehcapaian yang mudah melalui rangkaian klinik kesihatan kerajaan, klinik kesihatan, di seluruh negara membolehkan penyakit dikesan pada peringkat awal. Namun, mereka turut mengakui cabaran kelestarian sistem ini jangka panjang. Dengan beban kerja yang semakin meningkat di hospital kerajaan, isu kebajikan doktor muda dan perpindahan pakar ke sektor swasta, brain drain, menjadi cabaran besar yang perlu ditangani segera oleh pihak kerajaan melalui penstrukturan semula, skim perkhidmatan dan pelarasan bajet kesihatan. Kami menyedari bahawa tiada sistem yang sempurna di dunia ini. Eropah mengutamakan kebajikan waktu bekerja doktor dan kualiti hidup, manakala Malaysia menawarkan akses rawatan yang luar biasa pantas serta pendedahan klinikal yang tiada tandingan bagi pengamal perubatan. Pada 29 Julai 2024, kami mendarat kembali di lapangan terbang Geneva. Lapangan terbang itu kelihatan jauh lebih kecil berbanding KLEA Yanggah. Saya tersenyum sendiri apabila menyedari pemikiran saya telah berubah sepenuhnya. Malaysia kini menjadi penanda aras baharu bagi saya. Seminggu kemudian, saya membentangkan laporan lawatan kami di hadapan lebih 100 orang pelajar dan profesor di Universiti Geneva. Slide-slide yang memaparkan kecekapan bilik kecemasan HKL, rawatan onkologi di PPUM dan pembedahan kardiotoraks di EJN telah menarik perhatian ramai pihak. Ramai yang menyatakan minat untuk menyertai program pertukaran ini. Hasilnya, pada mesyuarat perwakilan perubatan Eropah di Brussels pada September, kami sebulat suara bersetuju untuk melancarkan program pertukaran perubatan Eropah Malaysia dengan menghantar lebih ramai pelajar perubatan ke Malaysia setiap tahun. Pada tahun 2025, kumpulan pertama berskala besar, seramai 120 orang pelajar perubatan Eropah telah dihantar ke hospital-hospital di Kuala Lumpur untuk menjalani latihan klinikal. Pada Jun 2026, saya telah bergraduasi sebagai lulusan terbaik keseluruhan di Universiti Geneva. Dalam ucapan graduan saya menekankan kepentingan untuk sentiasa bersikap rendah diri dan belajar daripada sistem kesihatan luar yang berkesan seperti yang saya saksikan sendiri di Malaysia. Kini, saya merupakan seorang pegawai perubatan residen onkologi tahun kedua di Hospital University Geneva. Walaupun sistem di sini berbeza, saya sentiasa cuba mengaplikasikan nilai-nilai kepantasan diagnosis, koordinasi pasukan pelbagai disiplin yang erat dan empati tinggi terhadap pesakit seperti yang saya pelajari di Malaysia. Program pertukaran perubatan Eropah Malaysia kini telah berkembang menjadi sebuah platform akademik yang kukuh, menghubungkan bakal-bakal doktor terbaik dari dua benua untuk saling berkongsi ilmu demi kesejahteraan pesakit di seluruh dunia.